Dan aku nak tanya lah berkaitan dengan tactic reviewer di Malaysia ni. Macam mana sebenarnya korang boleh dapat invitation ataupun pergi luar negara cover event ni? Ke dia ada macam satu agensi yang pegang korang ni? Okay, kita ada event Apple contoh. Kita kena pergi sana. Dan macam mana ada proses? Adakah korang keluarkan expenses sendiri untuk pergi sana ataupun dapat sponsor? Kebanyakannya memang full cover lah, 100%. Full cover 100% daripada aku naik flight, makan, hotel, transportation, kadang-kadang dapat belanja juga. Tak, yang cover tu Apple ke? Bukan Apple lah, Apple aku tak pernah dapat ke lagi. agensi? Brand tu sendiri. Brand tu sendiri. Kebanyakannya memang diorang bawa dengan kita kena bagi something lah, win-win lah. So kita kena buat coverage pasal diorang punya produk baru dengan event dan diorang akan bagi everything free lah. Contoh apa yang kita kena deliver kat dia? Ada deliverable, contohnya macam short video, long video, posting, benda macam tu lah. Saya cerita apa yang kau boleh buat, kau buat je. Apa yang kau boleh buat untuk jadikan dia sebagai macam awareness dekat produk doang, dan buat je lah. Contoh macam baru-baru ni aku pergi owner dengan Samsung lah. So full sponsor perjalanan dan juga dapat device tu lah. Betul. Full sponsor. Ada ke yang jenis dia tak sponsor semua benda? Dia hanya, okay, kau datang sana, kau dapat... Ada, tapi dia lebih kepada kau yang nak ikut. Macam contoh, ada trip ni, dan kau tak ada name list, dalam name list, tapi kau nak follow. So, kadang dia bagi peluang lah. Dia bagi tiket untuk masuk event tu, tapi kita kena pergi sendiri. Cuma aku tak buat lah. Okay, brand ni macam mana dia dapat korang ni? Contoh macam, dia ada kriteria, okay, aku nak tag reviewer yang mungkin followers dia 100,000 subscriber. Aku rasa dia bukannya based on followers. Dia based on apa? Dia based on apa yang kau boleh bagi dekat dia orang. Maksudnya kau boleh bagi IG, kau boleh bagi posting kat IG, kau boleh bagi posting kat YouTube, dekat Facebook, dekat X, dekat TikTok. So kalau lagi banyak platform ni, aku rasa dia lagi okey lah. Dan berapa lagi banyak deliverable yang kau boleh bagi, lagi dia okey lah. Okay, contoh audience kita ni ada, dia kuat di platform IG contoh. So macam mana dia nak approach? Hey Samsung, aku nak pergi event ni. Ada dia punya... Dia akan pilih. Biasanya dia akan pilih lah. Dan dia akan buat background check lah. Biasanya. Yang tu lah proses biasanya pemilihan. Memang mana-mana brand dia akan buat background check lah. KOL ni, media ni okey ke tak? Ada isu ke sebelum ni dengan dia orang? Macam tu lah biasanya. So maksudnya, dia penting tak niche? Macam kau niche memang smartphone semua menyebabkan kau dapat. Tapi kalau orang lain, walaupun TikTok dia berjuta, tapi sebab dia buat konten berlakon, sketsa ni semua, random. Dia orang ni boleh dapat juga tak invitation ke sana? Boleh, tapi as a influencer, bukan as a media. Oh, lain pula. Influencer lain, media lain. Betul. So kau bawah media? Aku bawah media. Sebab dia orang influencer, dia orang deliverables, dia orang lain juga. Dia orang lebih kepada macam model lah, yang tunjuk gambar. Lepas tu macam benda-benda yang diorang buat lah. Contoh kalau diorang joget, diorang kena rakam guna phone baru tu lah untuk joget. Tunjuk lah, this is the new phone, what the features. Kau tak pernah dapat invitation pergi luar negara? Tak pernah. Aku pun tak pernah bro. Padahal aku peminat tegar Samsung kot. So kenapa kau rasa like... Dia bukannya pasal peminat ke apa lah. Aku rasa dia lebih kepada niche kau tu sendiri. Niche lah. Kau buat review dan... bagi aku tak mengharap pun sebenarnya untuk aku dibawa. Sebab aku lebih fokus untuk buat konten lah sebelum ni. Aku lebih fokus buat yang terbaik dekat konten kau. Just buat yang the best lah, yang aku rasa kalau audience suka dan kau pun puas hati lah. Aku lebih fokus pada benda tu lah. Sebab aku tak expect macam awal dulu aku tak dapat pun pergi event ni. YouTuber selain dapat lah. Macam aku tengok diorang, rezeki diorang lah. Aku tak adalah macam iri hati tanya kenapa aku tak dapat. Aku tak adalah macam persoalkan brand kenapa tak bawa aku. Tak adalah macam tu. Aku just, biasa pergi kan macam tu. Dan aku just buat yang terbaik untuk konten aku. Dan ada rezeki yang dia, rezeki aku terpulang lah. Sebab kadang ada juga event yang aku tak dapat. YouTuber saya dapat. Walaupun waktu sekarang ni pun macam tu lah. Dia ni ada payment tak? Ada event yang pergi ada payment. Ada event yang pergi atas dasar ada campaign. Ada event yang pergi atas dasar dibawa untuk coverage. So kita dapat pengalaman join event dan kita sentuh.